Hai, selamat datang kembali ke channel YouTube Mr. Letop, komuniti dunia hiburan, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan mengupas pelbagai kisah peribadi yang penuh emosi dan mengejutkan. Ada yang melalui perpisahan, ada juga yang menemui semula kebahagiaan bersama keluarga selepas diuji kehidupan. Dalam masa sama, spekulasi hangat dan pendedahan berani terus mencuri perhatian ramai. Ayuh dan teruskan bersama Mr. Letop sehingga habis untuk kupasan penuh kisah menarik ini hingga ke penghujung video. Hubungan terlerai tanpa drama, pengakuan mengejutkan akhiri spekulasi cinta. Status hubungan pelakon Emma Maembong akhirnya terjawab apabila lelaki yang dikaitkan dengannya, DJ Kid, tampil memberikan penjelasan terbuka. Pengakuan itu sekaligus menamatkan segala tanda tanya yang berlegar dalam kalangan peminat sejak kebelakangan ini. Menerusi satu perkongsian di media sosial, DJ Kid menjelaskan bahawa mereka sudah tidak lagi bersama sebagai pasangan. Kenyataan tersebut dibuat bagi mengelakkan terus diasak soalan mengenai hubungan mereka setiap kali beliau tampil di khalayak. Walaupun tidak menyebut nama secara langsung, ramai mengaitkan kenyataan itu dengan Emma susulan kemunculan mereka bersama sebelum ini. Hubungan mereka pernah menjadi perhatian selepas beberapa foto percutian bersama tular dan mencetuskan pelbagai spekulasi. Dalam masa sama, kakak kepada Emma, Shikin Maembong, sebelum ini sudah menafikan dakwaan kononnya mereka telah berkahwin secara rahsia. Penjelasan terbaru ini dilihat mengakhiri segala teka-teki, selain membuka ruang buat kedua-duanya meneruskan kehidupan masing-masing dengan lebih tenang. Dari rasa malu ke rasa bangga, kisah ayah jadi inspirasi sentuh hati. Usahawan terkenal, Datuk Seri Alif Shukri, mengangkat kisah hidupnya dalam sebuah filem pendek sempena Aidilfitri, terinspirasi daripada pengorbanan arwah bapanya yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Naskah itu menjadi medium untuk beliau berkongsi perjalanan hidup yang penuh liku dan emosi. Menerusi karya tersebut, Alif membuka sisi peribadi yang jarang diketahui umum, termasuk pengalaman zaman kanak-kanak yang pernah berasa malu dengan pekerjaan bapanya. Namun, seiring waktu, perasaan itu bertukar menjadi penghargaan mendalam terhadap pengorbanan seorang ayah. Filem ini bukan sekadar hiburan, tetapi syarat dengan mesej menyentuh hati tentang kasih sayang dan nilai kekeluargaan. Ia turut menggambarkan realiti kehidupan yang membentuk dirinya menjadi individu yang lebih kuat dan menghargai setiap usaha insan tersayang. Dengan sokongan isterinya, Syahidah Mohar Rashid, Alif berharap kisah ini mampu memberi kesedaran kepada masyarakat agar tidak mengambil mudah jasa ibu bapa. Baginya, penyesalan paling besar adalah apabila tidak sempat membalas sepenuhnya pengorbanan ayah ketika hayatnya masih ada. Belum serik, Aida Jebat terbuka tambah cahaya mata walau pernah trauma bersalin. Penyanyi dan pelakon, Aida Jebat, mengakui tidak menutup pintu untuk menambah zuriat, meskipun baru sahaja melalui pengalaman melahirkan anak ketiga yang agak mencabar. Baginya, soal rezeki anak adalah sesuatu yang tidak boleh diramal dan bergantung kepada ketentuan ilahi. Menurut Aida, setiap pasangan mempunyai perancangan berbeza dan tidak wajar dibandingkan, termasuk dalam kalangan rakan selebriti. Bersama suaminya, Nabil Mahir, mereka ada berbincang mengenai kemungkinan itu, namun memilih untuk tidak terlalu memikirkan buat masa ini. Dalam masa sama, Aida turut berkongsi pengalaman sukar apabila berdepan komplikasi luka selepas bersalin yang memberi sedikit kesan emosi. Walaupun masih terasa trauma, dia percaya perasaan itu mungkin akan hilang seiring waktu. Menghormati perjalanan setiap pasangan, Aida juga memahami cabaran berbeza yang dilalui dalam usaha mendapatkan zuriat. Buat dirinya, fokus utama kini adalah proses pemulihan dan menikmati momen bersama keluarga sebelum membuat sebarang keputusan besar di masa hadapan. Dari kurus ke lebih berisi, perubahan fizikal ini buka peluang besar. Pelakon, Anik Suhair, kini tampil dengan imej berbeza apabila berjaya menambah berat badan secara signifikan demi tuntutan kerjaya. Perubahan itu bukan sekadar penampilan, tetapi juga langkah strategik untuk membawakan watak yang lebih mencabar. Menurut Anik,
Impian untuk memiliki fizikal lebih berisi sudah lama disimpan kerana sebelum ini dia sering dilihat terlalu kurus untuk watak berat. Dengan usaha konsisten, dia akhirnya berjaya mencapai sasaran yang diinginkan dalam tempoh singkat. Pelbagai pendekatan dilakukan termasuk pemakanan berkalori tinggi dan rutin senaman tertentu bagi mempercepatkan proses kenaikan berat badan. Walaupun mengakui kaedah tersebut bukan yang paling ideal, hasilnya tetap memberi kepuasan dan keyakinan baharu kepada dirinya. Kini, perubahan itu bukan sahaja meningkatkan penampilan, malah membuka lebih banyak peluang dalam dunia lakonan. Anik juga menerima reaksi positif daripada orang sekeliling yang terkejut, namun menyokong transformasi dirinya ke arah yang lebih baik. Isyarat demi isyarat, teka-teki hari bahagia akhirnya hampir terjawab. Nama Bella Astilah dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kembali menjadi bualan hangat apabila spekulasi mengenai hubungan mereka semakin kuat diperkatakan. Pelbagai petunjuk yang muncul membuatkan ramai percaya sesuatu yang besar mungkin bakal diumumkan tidak lama lagi. Perhatian netizen semakin tertumpu apabila beberapa rakan selebriti dilihat meninggalkan komen berbau teka-teki di media sosial Bella. Antara yang mencuri tumpuan ialah komen daripada Ben Ali yang seolah-olah memberi bayangan tentang satu tarikh istimewa selepas musim perayaan. Dalam masa sama, kemunculan Bella di sebuah acara turut mencetuskan perbualan apabila Anwar Ibrahim secara berseluruh menyentuh soal jemputan, yang hanya dibalas ringkas olehnya. Reaksi tersebut menambahkan lagi rasa ingin tahu dalam kalangan peminat. Walaupun tiada pengesahan rasmi, pelbagai spekulasi terus berlegar termasuk dakwaan persiapan awal yang sedang dilakukan oleh pihak terdekat. Namun seperti sebelum ini, Bella memilih untuk kekal berahsia, membuatkan ramai terus menanti detik sebenar yang bakal terungkai. Dari gelap ke sinar, Syawal jadi titik bahagia buat seorang ayah. Selepas melalui fasa kehidupan yang penuh cabaran, penyanyi Mamat Iqziz kini menikmati kebahagiaan yang sudah lama dirindui apabila dapat kembali menyambut Aidilfitri bersama anak-anaknya. Momen ini menjadi simbol perubahan dan peluang kedua dalam hidupnya. Menurut Mamat, kenangan beraya bersama anak-anak sebelum ini sudah lama berlalu, menjadikan Syawal kali ini terasa lebih bermakna. Perancangan untuk pulang ke kampung dan menziarahi keluarga serta pusara insan tersayang menambahkan lagi nilai emosi dalam perjalanan hidupnya kini. Walaupun pernah terjebak dalam episod hitam yang menjauhkan dirinya daripada keluarga, Mamat bersyukur kerana anak-anak tetap memberi sokongan tanpa syarat. Hubungan yang semakin rapat hari ini menjadi kekuatan untuknya terus kekal di landasan yang betul. Mengakui masih menyimpan rasa bersalah, Mamat memilih untuk tidak berjanji terlalu tinggi, sebaliknya berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari. Baginya, peluang untuk kembali bersama keluarga adalah nikmat paling besar yang ingin dijaga sebaik mungkin. Tarikh rasmi diumumkan, umat Islam bersedia sambut Syawal penuh syukur. Pengumuman rasmi tarikh Aidilfitri akhirnya menjawab penantian umat Islam selepas sebulan menjalani ibadah Ramadan dengan penuh kesabaran dan keinsafan. Seperti tradisi setiap tahun, detik ini sentiasa dinanti kerana menjadi penentu kepada sambutan Hari Kemenangan. Peristiharan tersebut disampaikan oleh Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad selaku penyimpan mohor besar Raja-Raja menerusi siaran televisyen tempatan. Ia sekaligus menjadi rujukan rasmi bagi memastikan keseragaman sambutan di seluruh negara. Dengan pengesahan ini, suasana perayaan semakin terasa apabila orang ramai mula membuat persiapan terakhir termasuk merancang perjalanan pulang ke kampung halaman dan meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Umat Islam di Malaysia kini boleh membuat persiapan akhir apabila Aidilfitri disahkan jatuh pada 21 Mac 2026 bersamaan 1 Syawal 1447 Hijriah. Pengumuman ini menjadi detik yang dinanti-nantikan selepas sebulan menjalani ibadah Ramadan. Semoga segala amalan kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah dan diberkati. Mr. Letup ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam serta semua penonton channel YouTube Mr. Letup. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letup kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.